gulai ikan lemak berapi my style. Mudah, cepat, simple tapi mancap. Masak apa? Hai, Assalamualaikum. So, bersama Nana. Okey, hari ni kita nak masak apa? Masak apa? So, hari ni Nana nak masak ikan gulai lemak berapi my style. So, hampa, jom kita tengok bahan apa yang kita nak guna untuk gulai lemak berapi my style. Let's go. Vast. Ini bahan-bahan dia yang diperlukan. Simple. Okey, bawang putih, bawang besar. So, kita ada cabai melaka merah, cabai melaka hijau. Okey, sedikit lengkuas, halia, serai dan kita punya kunyit hidup. Okey, so Nana asingkan juga batang serai ni untuk kita katok-katok dia lah, pecahkan dia. So, yang ni bahan untuk kita blend. So, kita blend sampai halus untuk kita tomeh. So, duk nganga apa lagi? Bahan dah masuk dalam blend. Kita blend sampai halus untuk tomeh. Okey, let's go. Jangan duk nganga-nganga. Okey, jom. Okey, so kita panaskan minyak. Okey, dan kita akan masukkan bahan blend kita. Okey, kita tomeh lah semua bahan blend kita tu. Dan kita akan tomeh dia dulu bagi cabai kita tu masak. So bila kita makan taklah berbuih perut kan. Di bulan-bulan puasa ni kita kena jaga perut hampa. Sebab apa? Sebab dia akan cepat kembung perut kan. Kalau tak daripada pagi sampai ke petang buka puasa pun duduk dalam toilet lagi. Okey, alhamdulillah kita punya cabai tu dah dah masak-masak dah kan. Dah pecah-pecah minyak tu. Bolehlah kita masuk kita punya ikan. So untuk gulai ikan lemak berapi ni Nana pakai ikan nyok-nyok. Sedap, lemak, manis isi dia. Okey, ni kepala dia apa-apa duk. Sedapnya sat lagi kan. Hirup dia punya kuah. Sur. Okey, masukkan dia punya kepala. Macam tu. Kapla ikan lah. Okey, dan kita akan masukkan dia punya isi-isi. Begitu. Jangan masuk ayak dah nah. Okey, sebab kita punya bahan blend, ayak blend tadi dah cukup dah. Tak perlu masuk ayak dah. Okey, so kita biar dulu ikan kita kat sini. Jangan terlalu kacau lah, takut nanti hancur. Sekali lagi tinggal kuah je nak makan. Okey, so jangan terlalu kacau dia. Biar je dia tenggelam. Kita surutkan sikit dia punya kuah. Okey, so sambil-sambil tu Nana nak masukkan apa? Nana akan masukkan kita punya asam keping. Agak-agak lah. Okey, jangan terlalu masam. Okey, bagi ada rasa masam-masam tu. So, masukkan kita punya asam keping. Okey, so settle. Sekejap lagi kita akan masuk bahan-bahan lain lagi. Let's go. Okey, so now masa untuk kita perasakan kita punya gulai lemak berapi. Okey, so kita masukkan sedikit garam. Okey, agak-agak lah garam tu. So, Nana akan pakai sedikit gula. Okey, untuk mana-mana lemakkan dia. Sebab kita akan masuk santan tau sekejap lagi. Okey, gula ni masuk sikit je lah, jangan terlalu banyak. Okey, so kita akan masukkan santan. Okey, kita masukkan kita punya santan. Macam tu, agak-agak lemak lah. Sesedap rasa, secukup rasa. Okey, so kacau-kacau kita punya kuah. Hati-hati tau, takut kita punya ikan hancur. Sekejap lagi tinggal tulang je nak makan. Okey, so memang susah sikit lah kalau buat masak ikan ni, kena berhati-hati. Macam tu. Sedapnya weh bau dia. Naik satu rumah tu. Masak kalau tomeh memang bau dia macam. Okey, so kita tomeh dia kan, dia punya bau tu naik. Sedapnya. Okey, so insya-Allah lah Allah bagi sedap. Try. Hampa memang kena try. Sedap makan dengan nasi hangat-hangat kan. So macam mana rupa kita punya masak gulai lemak berapi? Okey, so hampa nampak tak? Allah mak. Subhanallah, seregok sungguh. Okey, dia punya kejadian dah cukup seregok dah. Okey, kita tunggu sikit lah bagi santan kita tu masak sikit dan kacau-kacau supaya tak pecah minyak dia punya santan tu. Begitu. Nak dekat masak dah ni. Boleh lah buat berbuka sekejap lagi. Memang padu. Okey, alhamdulillah dah siap kita punya gulai lemak berapi. Okey, so nampak dah. Okey, ikan kita dah cantik dah masak elok dah. Okey, so Nana akan tabuk sikit lah kita punya delima perut. Nana buang dia punya batang tengah tu supaya kita punya kuah tak pahit lah. So kita hias-hiaskan dia lah sikit bagi segak rupa dia. Macam gitu. Okey, so tabuk-tabuk sikit lah. So siap. So kita akan masak sayur kita pula. Okey, so gulai lemak berapi kita dah siap. Lalu ni kita buat sayur pula. Takkan nak makan luk semata je hampa kan. Mesti kena ada sayur. Luk sihat. So Nana akan buat sayur campur. Sayur campur memang sedap. Budak-budak pun akan suka. Okey, so je kita tomeh dulu bawang putih, bawang merah. Macam biasalah buat sayur kan, mudah sangat.
Dan kita akan masukkan kita punya carrot dulu lah. Masak carrot dulu sebab carrot dia keras kan. So dia agak lama. Kita masukkan dia dulu. Sekejap lagi baru masukkan sayur yang lain. Nana pakai sayur kobe dengan bunga kobe. Okey, so kita tunggulah kita punya sayur siap. Kita masukkan sikit lah perisa dia. Perasakan kita punya sayur. Masukkan sos tiram. Okey. Simple je buat sayur ni kan. Selalu bahan dia memang yang sama saja perisa dia. Perasa dia tu setiap hari buat yang sama saja. Okey, Nana masukkan sedikit kita punya rempah hilal. Okey. So rempah hilal ni kalau buat sayur atau bubur dalam masakan memang sedap. Okey, apa kena try lah. So kita akan pakai sedikit garam. So settle lah bahan-bahan dia. Kita tunggu sayur kita masak. Let's go. So, kecil kita punya sayur. Okey, dan Nana akan pakai Nana akan masukkan sedikit kita punya cawan. Okey. Cendawan inoki. Cendawan inoki. Cawan lah apa. Hey. Poso kan? Last, masukkanlah kita punya cendawan inoki. Okey, siap. Okey, so alhamdulillah dah siap dah. Okey, lauk berbuka kita. Okey, gulai ikan lemak berapi my style. So kan kalau duduk sesaja tu, tiba-tiba mak mentor hang kau, abang kata nak main rumah, apa buat menu ni sebab apa? Sebab dia mudah, cepat, simple tapi mancap. Dia punya bau pun dah naikkan selera. Apa memang kena try sebab sangat sedap. Dia ada lemak masam-masam sikit, masing-masing kan. Try lah. Okey, dan apa boleh juga guna ikan lain. Okey. So try lah no. Okey lah, cakap banyak tak guna, tembok tak kena, duk sembang saja nganga apa kan. So hampa kena try lah buat no. So kita akan jumpa dekat next video. Macam biasalah kan, dah masuk kan, takkan tengok saja. Subscribe lah kan. Subscribe, save, like and share dengan kawan-kawan adik-beradik orang kampung. Macam mana nak buat kita punya ikan lemak berapi my style. Okey, so kita akan jumpa lagi dekat next video. Okey, jangan lupa subscribe ya. Jangan duk masuk tengok-tengok saja. Okey, sebab kita nak jumpa lagi ni. Okey, jangan lupa Nano. Okey, kita jumpa lagi. So